Okey, Assalamualaikum geng. Hello and hi YouTube. Okey geng, so hari ni saya nak tukar tayar dan juga sprocket dan rantai untuk Suzuki Smash tu lah. Alright. So tayar saya akan pakai tayar daripada brand Swallow. Okey, Slash. Alright. So bunga dia yang macam ni. Kalau menampak bunga dia macam ni. Okey. So tayar ni saya pakai yang sebelum ni, yang satu lagi daily tayar dekat RS saya. Okey. So yang ni saya nak pakai dekat Suzuki Smash pula. Alright. Kemudian rantai saya akan pakai rantai daripada Speed Hunter. Okey. So Speed Hunter 428 Orin. Sebelum ni saya pakai 415. So kali ni saya nak pakai balik 428 lah. Okey. So yang ni heavy duty. Alright, Orin. So hampa boleh tengok. Okey, dia punya Orin dia kalau nampak warna merah, cantik kan, cantik. Alright. So saya nak cuba rantai ni. Ini first time saya pakai rantai yang daripada brand Speed Hunter ni. Okey. So saya nak cuba. Kita tengok macam mana dia punya kualiti dia bila kita pakai daily ride. Okey, okey tak okey. Lepas tu saya nak tukar brake lah. Okey, saya pakai brake Apido punya. Saya pakai drumnya. Okey, depan belakang. Kemudian sprocket macam biasa. Saya pakai sprocket okey 14 depan. Alright, dan juga 35. Alright, 35 untuk belakang. Okey. So jomlah kita pasang. Okey. Hari pun duk hujan. Tak tahu nak boleh pasang ke tak. Okey. So let's go. Okey, so kita dah bawa keluar harta karun dah. Okey. So jomlah kita mulakan projek untuk buka tayar. Okey kan, lupa pakai sarung tangan buat kerja. So kena pakai dulu agar tangan tak kotor, motor pasal tak basuh. Alright, motor tak basuh. Lepas tu banyak minyak. So memang nak kena pakai sarung tangan. Okey, so inilah tools untuk kita buka tayar. Okey, kalau hampa mau tools ni saya ada letak link TikTok saya, okey, dekat ruangan komen di bawah. Hampa boleh masuk dekat TikTok saya, hampa boleh pilih. Okey. So kita nak buang angin dahulu. Okey. Kita perlukan ini. Okey, so jom. Okey geng. Perang jugalah nak boleh buka dengan tayar ni kan. Guna dengan tool ni. Manual yang punya. Okey. Tengok kotak gila tayar rim ni. Okey. Kita pasang tayar ni pula. Tayar baru. Berperang aku dengan tayar ni. Buka bila bukan manual. Ya Allah.
kita dah siap pasang. So kita nak try pump tengok. Alright, so kita nak pump KPA, PSI motosikal. Alhamdulillah. Okay, so saya ingat saya nak siapkan poket belakang rantai, kemudian tayar belakang. Untuk tayar depan nanti saya buat video yang akan datang lah. Okay, tak sempat dah, gelap. Okay, sini pun tak ada lampu, so saya continue. Alright, so jom. Okey, untuk hadapan saya pakai 14 kan. 14. Okey. So jom. Kita buang rantai dulu. Okay, so sekarang kita nak buka running brake. Okay, so let's go. Jom kita start. Saya pakai brake yang Rapido ni. Okay, okay geng, so alhamdulillah dah siap pasang lah poket belakang, tayar semua. Okay, hopefully tak ada masalah lah. Alright. Sebab tayar ni dengan masalah ni kadang-kadang kawan baik. So untuk tayar depan saya buat next video lah. Okay, tak sempat lah. Alright, so kita nak pasang rantai dulu. Okay, so let's go. Jom. Okey geng, so disebabkan brake ni dia tak sama, okey, dia tak boleh masuk macam ni, saya kena pakai yang lama balik. Yang lama baru boleh. So kerja 2 kali geng, 2 kali. Jom. Okey geng, so dah selesai, siap pasang tayar belakang, rantai, poket depan, poket belakang. Tayar depan saya tak tukar. Lepas tu brake saya kena pakai yang lama balik. Saya tak boleh pakai yang brake baru tu sebab dia tak sampai, dia pendek. So itulah takat hari ni sampai ke malam. So nanti yang tayar depan tu saya buat video yang akan datang lah. Okay, sebab saya nak kena cari brake lain. Ini brake dia untuk tayar belakang yang lain, dia tak sesuai yang tu. Okay, okey lah geng. Saya pun dah penat mengerjakan smash ni. Okey, buka pasang. Okey, untuk kerjakan smash ni, untuk siapkan dia. Okey, so alhamdulillah siap, tapi separuh, ada lagi separuh. Okey, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Sampai kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum and bye bye.